Ni di Loma Man, Jalan Ipoh. Kau nak beli barang rumah kau semua kat sini Man. Jom lah. Jom. Jom. Man, dekat di Loma ni lah spot baik Man. Nak cari barang rumah kau Man. Kau boleh tengok dalam nanti Man. Man, tak payah di-compare kat pintu tu Man. Aku biasa masuk kedai kat Kelang macam ni lah. Aku compare dulu. Man, dekat sini Man, Jalan Ipoh Man, tarik je pintu. Oh ya ke? Man, kau tengok tempat dia Man. Kau nak tandas macam mana Man? Kau nak vibe-vibe apa? Kau beritahu aku. Kau buat apa? Ni emas ni. Man, letak balik Man. Kau ni apa ni? Kalau kau tak mampu, kita pergi belakang dia Man. Diorang ada buat clearance sale dekat belakang. Oh ya. Bang, tolong terang kat dia bang, apa yang ada kat sini? Barang-barang yang ada kat semua sini ni murah-murah, semua boleh beli. Kita ada promo sale dekat sini, satu set kita dapat harga RM99 sahaja. Mas, RM99 Man. Oh okey. Singki ada tak bang? Singki ada ni RM89 je. Kita ada aircon dengan TV, harga bawah RM800. Bawah 800 Oh susah tu nak compare ni Man, yang ni memang susah sikit Man. Okey, dapur pun kita ada. Harga RM199 je. Man, RM199 je Man, dapur. Banyak gila stok dia orang ni Bang, sini stok keluar masuk dekat mana biasa? Ada kat belakang tu. Bang. Yang tu tak payah bagi tahu dia bang. Ya ke? Tak boleh? Tak boleh bang. Dia malam ni je boleh clear stok bang. Dekat sini pun kita ada free installation Ada free installation Yes. Okey. Man, letak balik Man, aku nampak. Man, kau tengok apa? Banyak juga stok. Oh, diorang simpan sini stok rupanya. Aku dah cakap dah, abang tu tak patut bagi tahu. Ui, murah-murah kat barang kat sini kan. Aku dah cakap dah Man. Bro, borong lah semua barang kat belakang tadi. Man, ni nice. Nak bayar pakai QR ke pakai kad? Bayar pakai 5 kilo boleh? Astaghfirullahalazim Man. Ni daripada mana ni? Ini daripada Brazil bang. Man, ni sorok sikit Man. Ni sorok sikit Man. Man, Iyalah. Brazil ni Man. Brazil kan. Okey. Supply baru Alright. Nanti barang hantar kat rumah kan?